Sebenarnya kenapa buku ini penting? Okay, saya letak dekat sini ada 4 sebab kenapa buku ini penting. Okay. Yang pertama, buku ini menghimpunkan sebuah pengalaman yang sangat panjang. Walaupun secara fizikalnya buku ini nipis, tetapi sebenarnya buku ini membicarakan satu idea yang dilalui oleh ummah dalam tempoh yang sangat panjang. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun, tetapi 100 tahun. Tetapi 100 tahun. 100 tahun maksudnya bermula bila? Bermula lebih kurang kalau kita nak letak tarikh ataupun tahun tertentu, kita boleh kata pada tahun 1924. Apa signifikan 1924 ni? Kejatuhan Khalifah Uthmaniyah yang boleh dikatakan sebagai khalifah terakhir lah dalam dunia Islam. Selepas daripada kejatuhan tersebut, tidak ada lagi ataupun khalifah ataupun kuasa-kuasa lain yang boleh menaungi dunia Islam pada taraf seperti mana sebuah khalifah. Okey. Jadi buku ini cuba mengulas perkara tersebut. Dia cuba mengulas suatu pengalaman yang panjang dihimpunkan dalam satu tulisan yang pendek, tetapi diulas dalam bentuk idea-idea yang secara terus terang. Maksudnya secara terus terang ni maksudnya apa? Maksudnya tanpa ada mungkin bercakap secara berjila-jila, tapi dia terus straight to the point. Apa benda isu dia? Apa pengalaman ummah selama 100 tahun ni? Apa benda yang kita boleh belajar? Itu yang pertama.